Hai, selamat datang. Pernah tak anda sebagai seorang leader atau manager terfikir macam mana ya nak bina satu pasukan yang bukan setakat cekap tapi diorang boleh pacu diri sendiri ke arah kejayaan? Nah, dalam kupasan kali ini, kita akan bedah satu konsep yang sangat power, seni bina otonomi bimbingan kendiri. Okey, jom kita mula dengan soalan besar ni. Kenapa ada sesetengah tim tu dia boleh terus grow, terus maju walaupun kita tak adalah nak perhati diorang 24 jam? Kan macam ada magic je. Inilah misteri yang kita nak rungkaikan. Apa sebenarnya rahsia diorang ni? Mesti ramai yang fikir, jawapannya mesti sebab arahan yang jelas atau bos yang tegas. Logik lah kan? Tapi apa yang menariknya dalam organisasi yang betul-betul hebat, kekuatan sebenar dia tu bukan datang dari arahan yang turun dari atas. Bukan itu. Sebaliknya, power tu datang dari dalam. Ia datang dari keupayaan setiap seorang dalam tim tu untuk bimbing diri dia sendiri. Ini dia mindset shift yang membezakan pasukan yang biasa-biasa dengan pasukan yang luar biasa. Kuasa tu ada pada individu itu sendiri. Jadi, kita bercakap tentang satu konsep yang dipanggil bimbingan kendiri atau self-coaching. Apa benda ni sebenarnya? Senang cerita, ia adalah kemahiran untuk kita faham cara kita berfikir dan yang paling penting, kita boleh ubah cara fikir itu untuk dapatkan hasil yang lagi baik. Kita jadi coach untuk diri kita sendiri. Dan ini bukan idea baru tau. Konsep ni ada diterangkan dalam buku NLP at Work. Dikata, bimbingan kendiri inilah kunci untuk kita unlock potensi sebenar kita. Semuanya tentang kesedaran dalaman dan kebolehan untuk kita kawal proses mental kita sendiri untuk capai matlamat. Okey, sekarang bahagian yang paling best. Apa jadi bila budaya self-coaching ni wujud dalam satu-satu organisasi? Jom kita tengok 3 transformasi utama yang berlaku. Ini memang game changer. Yang pertama, individu akan mula menemui potensi diri. Diorang akan macam, aku sebenarnya dah ada strategi dalaman untuk berjaya lah. Lepas tu yang kedua, diorang akan belajar memecah pola head. Tabiat-tabiat lama atau pemikiran yang sekat diri tu, semua diorang mula atasi. Dan akhirnya, ini akan membawa kepada kemandirian profesional. Tim dah tak pasif tunggu arahan. Sebaliknya, diorang proaktif dan bertindak dengan penuh tanggungjawab. Mantap kan? Semua ini, bila digabungkan, akan membawa kita kepada satu paradigma baru. Peranan sesebuah organisasi itu bukan lagi sekadar melatih pekerja untuk buat kerja. Tak, ia dah jadi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih bermakna. Dan quote ni merumuskan segalanya dengan sempurna. Organisasi yang hebat bukan hanya melatih pekerja. Sebaliknya, mereka membina individu yang mampu melatih dan memperbaiki diri mereka sendiri setiap hari. Inilah matlamat utamanya, untuk cipta satu ekosistem pembelajaran yang berterusan dari dalam. Jadi, kita dah nampak macam mana bimbingan kendiri ni boleh ubah keseluruhan dinamik sesebuah pasukan. Sekarang, soalan untuk kita sama-sama fikirkan. Faham ke faham?